kebun kecil kan. Tak perlu abang nak beli mesin rumput macam Mitsubishi kan, harga sampai 1,000 lebih, Husqvarna harga 1,000 lebih, nak pakai dalam 2-3 jam. Tak perlulah. Tapi kalau abang ada duit lebih, boleh je, tak ada masalah. Lagi mahal lagi bagus. Yang mahal dah tentu bagus, yang murah belum tentu tak boleh pakai, asal kita faham kemampuan enjin. Ini hari punya topik saya nak ceritakan mengenai kemampuan enjin. Alright. Dia ada 3 spek lah. Kita pecahkan kepada 3 spek. Macam biasa, ada low duty, ada medium duty, ada heavy duty. Macam mana kita nak pilih ataupun sesuai? Pertama, sebelum kita buat pembelian mesin rumput, kita kena tahu dulu kita punya kemampuan dan juga luas kawasan kita berapa besar. Alright. Kecuali abang ni kontraktor, tu lain cerita. Ni sekarang pengguna sendiri, abang guna sendiri. Kontraktor kita bincangkan lain topik. Okey, kalau abang pengguna sendiri, contohlah abang pakai bawah 2 jam. Abang cakap abang pengguna bawah 2 jam. Tadika dah sesuai untuk abang. Alright. Tapi bukan kebun besar lah. Ini rumput-rumput bawah pinggang, bawah buku lali, bawah lutut, boleh, tak ada masalah. Dan rumput tak terlalu tebal. Sebab apa? Dia cuma 32 cc. Dia punya kelebihan dia di harga dia yang sangat murah. Cuma dia punya kekurangan, dia cepat panas. Bawah 2 jam abang pakai steady. Tapi bukan 2 jam sehari. Maksudnya kalau abang nak pakai 1 hari, boleh 2 jam rehat sejam, 2 jam rehat sejam. Ada gap untuk dia rehat, enjin dia sempat cool down.